Bot baru makan syabu-syabu dan steamboat dengan harga RM39.50 je. Gara-gara teracun dengan mi apel, terus Kak Jimla ajak husband pergi dekat sini. Dah lama betul tau Kak Jimla craving nak makan steamboat and grill. Sampai-sampai je korang tengoklah tempat dia memang selesa, berekor. Tengok dekat bahagian makanan, bola dia boleh tahan banyak juga. Ada seafood, sayur-sayuran, memang puas hati lah. Bila tengok banyak-banyak ni, rasa macam nak ambil je semua kan. Tapi jangan membazir tau korang. Part yang ni Kak Jimla suka lah masa dia refill ni panas-panas. Dessert dia korang ada macam-macam juga. Buah-buahan, dadi semua ada. Air dia pun banyak tau pilihan korang. Jadinya tinggal pilih je nak yang mana. Untuk sos ada 20 jenis. Sebab Kak Jimla tak tahu nak create sendiri sos, jadinya kita tiru je resepi mi abel ni. So korang kalau datang dekat Tenpot ni, korang ambil je resepi sos mi abel ni, okey? Rasa dia memang tak mengecewakan tau. Lepas dah settle ambil makanan, dah boleh dah masak. Untuk kuah, Kak Jimla ambil spicy shabu dengan tom yum. Daging ikan tu Kak Jimla grill. Kalau korang nak tahu, kita orang memang jarang sangat nak makan steamboat. Tapi bila betul-betul teringin tu, memang kita fokus makan je sampai kenyang. Kak Jimla pun tak tahulah berapa kali kita orang tambah. Memang nikmat lah dapat makan macam ni. Yang penting husband pun suka tau. Tak sia-sialah kita orang datang daripada Melaka. Rupanya Tenpot ni dia ada banyak cawangan. Yang Kak Jimla pergi ni dekat Ayun Nilai. Kalau korang craving nak makan steamboat and grill, datang je dekat sini, okey? Bye. Assalamualaikum.